Seorang wanita seolah-olah diserang histeria apabila menetak suaminya hingga maut dalam kejadian di Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, dipercayai berpunca daripada pertengkaran berkaitan hasrat mangsa untuk berkahwin lagi. Dalam kejadian kira-kira jam 6 petang waktu tempatan pada Khamis lalu, suspek dikenali sebagai EM, 25 tahun, menikam suaminya J atau Andi, 53 tahun, di kediaman mereka di Kampung Pinang. Ketua Bidang Perhubungan Awam Polis Banten, Maruli Hutapa berkata, mangsa pada awalnya tiba di rumah isterinya yang juga merupakan isteri kedua. Menurutnya, mangsa kemudian mandi dan meminta ibu mentuanya yang dikenali sebagai SR menyediakan pakaian untuk dipakai. Namun permintaan tersebut tidak dipenuhi kerana ibu mentua dan suspek ketika itu sedang menunaikan solat. Tidak lama kemudian, berlaku pertengkaran antara mereka mengenai hasrat mangsa untuk berkahwin lagi dalam kejadian di dalam bilik. Katanya, ketika pertengkaran memuncak, mangsa dilaporkan menjerit dan memukul cermin almari hingga pecah. Dalam keadaan panik dan terdesak, suspek kemudian mengambil sebilah golok yang disimpan di dalam almari. Maruli berkata, suspek kemudian melakukan 4 serangan ke arah mangsa menggunakan senjata tersebut.